Assalamualaikum. Jumpa lagi. Sekarang ni dekat Fraser Hill kabus tebal. Sejuk luar biasa. Oh, ini betul-betul gila ni. Jalan langsung tak nampak ha. Lalu pada orang bawah tu nampak tak bayang. Ha. Oh. Ya Allah sejuknya. Ui. Tak orang yang duduk sini. Macam pasal masjid cakap daripada belah sebelah kata ni sejuk. Ya ke? Dia pun tak tahan dia kata. Dia pun tak tahan. Orang kata rasa masjid dah. Tu ha, sampai pasang lampu orang tu ha. Kabus tebal. Tebal. Ini sebab dalam kamera tau. Kabus ini tak nampak tebal sangat. Yalah. Tapi kalau mata kasar macam ni ha, tengok ya Allah. Oh, tulisan awas tu pun tak nampak ha. Yang ada ni tu. Kalau malam lagi tebal dia. Ush. Opah selalu ke Fraser Hill ni. Selalu kalau Opah datang, dia punya kabus sekejap aja. Tapi ini sepanjang hari. Dah lah dengan hujan kenyai-kenyai sekali. Lepas tu kabus. Ini pukul 8 pagi. Lampu pun tak padam sebab gelap lagi. Kabus yang tebal. Okey. Di sini menjedut udara yang nyaman. Opah nak masak. Ni apa pula yang nak dimasak ni? Rebus je. Rebus-rebus lah ni. Ini menu orang diet. Okey. Oh, atuk pun terpaksa diet lah ya. Ini ikut sekali lah. Ni pak. Ni jago rebus malam. Satu tapi tak okey lagi, tak ada masalah. Bukannya banyak turun pun. Sebulan dah. Dalam sebulan ni baru 4 kilo turun. Bawang. Apa tu? Sawi. Bihun. Minyak. Oh, tu dia. Ini harianya tak bawa. Masak ni macam masak Maggi lah. Cuma dia ni gunakan rebus aja. Rebus campur-campur aja. Tak kisah. Dekat sini kan apa? Mendidih dia susah berbenar. Lambat. Okay. Kalau dia dah ngelegak pun, tangkai periuk tu kita boleh pegang. Dia tak panas. Punya sejuknya. Taruhlah dia hitam. Ada hitam kena banyak sikit. Tempat sejuk-sejuk ni kena panas. Garam jangan banyak-banyak. Rasa-rasa je dah. Pecah telur. Ni telur ayam ke telur itik? Mana dia telur itik? Agak kudo sikit dengan telur punya. Dah tu kot, banyak kot. Apa pula? Dia gelegak dia bulat-bulat dia. Kalau gelegak kan, tak kacau dia hancur je. Dah. Punya lah lama. Tapi dia punya mendidih pelan benar. Selalu macam ini dah kuat dah mendidihnya. Satu atuk satu lah tu. Bihun ni atuk sekeping, Opah sekeping. Opah terbalik lah. Kali ni Opah terjumpa pula bihun yang keping dia kecil macam ni. Selalu besar-besar. Tahu sawi. Raja nak banyak sayur. Tak, doktor pun suruh bakar sayur banyak. Waktu doktor cakap katuk kan. Sawi ni sengaja Opah tak nak potong kecil-kecil. Saja nak tu. besar ni, senang makan. Tomato. Berperang benda-benda tu dalam tu. Tomato berperang dengan sayur, berperang dengan bihun. Tomat. Kau pegang tu pun tak terasa panas kan sebab sejuk kan. Sejuk. Dia ngelegak pun lambat ni. Yelah, saya Sebab dia sejuk. Dia kena sejuk ni api kena kuat. Ni kuat lah tu. Bihun dah masak. Tunggu air pula. Okey. Masakan ni cara Opah. Janganlah pula kejam. Air pun sudah menggelegak. Mari kita buat kopi. Okey. Go. Ini Opah. Dia nak minum air masak dia. Itu dia.
Ini atuk. Ini kopi. Oh, ni minum kat sejuk-sejuk. Ni nak larkek lah ya. Oh, sudah cukup. Inilah sarapan pagi atuk dengan opah. Tak tahan duduk kat luar, sejuk. Sejuk. Okey. Kabus masih memang tak boleh dirunding lagi. Gelap gulitap lagi tu. Kabus sutra ungu. Oh, tu dia. Okey, atuk nak makan pula. Oh, tak boleh, kena tambah air lagi sikit. Pekat, hitam, berkilat. Oh. Barulah okey. Kali ni opah datang memang betul-betul sejuk. Selalu tak ada sejuk macam ni. Kali ni sejuk dia luar biasa. Ni subscriber datang jumpa kami. Dia nampak kami. Alhamdulillah jumpa lagi seorang subscriber dekat sini. Saya tak pernah sampai situ. Ini kali pertama saya ikut dia pergi sana. Ambil gambar dia pun menggigil tangan. Cuk. Wah, tu kedai apa? Kedai sejoyah tu tak berapa nampak. Kedai sejoyah yang pemurah. Baik hati atuk menggigil ambil gambar dia. Sejuk. Allahuakbar. Oh. Memang sejuk. Kula atuk punya kulaan kau tahu. Ni. Nampak? Dengar kadang-kadang dia bersurah Banjar. Ni. Ni dia buat mi apa bihun goreng atuk. Opah tak boleh, opah dia berdayat. Oh, di petang ni. Dekat food court. Di sini food court dia ada masak panas. Ni pengunjung-pengunjung lah ni. Ni dia. Dia tengah makan. Kalau belah sana tu itu India punya, dia ada chapati lah, apalah. Itu dia. Itu dia. Ini dia. Ini salah satu. Ini masak panas. Masak panas dia ni apa-apa pun ada kondak. Ni ada senarai dia semua sini. Ni. Ini atuk punya orang ni, kau tahu. Tarong dia agak, tarong. Tu dia nampak terung. Dia special dia, macam-macam dia boleh buat. InsyaAllah sedap. Dia. Oh, walaupun dia tak semoga buka, tapi okey lah. Ini nunggu je. Ya. Tu dia. Tu dia. Bagus. Dekat sini pun ada kedai jual burger. Okey juga harga dia. Tu dia. Dia apa-apa dia tak masak mak. Nampak burger. Hujan baru berhenti je. Pasal sejuk dia lain macam. Siapa nak rasa sejuk bolehlah datang kat Fraser Hill sekarang. Sebab orang sini cakap memang sejuk ni bermula daripada bulan 11 lagi dah. Memang sejuk sangat. Sampai dia orang ada yang cakap mereka sendiri pun tak lalu duduk sejuk macam ni, dia pun kata. Ikan aku. Sejuk. Okey, alhamdulillah jumpa. Bila datang? Tak baru sampai. Oh, baru sampai. Tidur sini malam ni? Tak. Oh, balik air. iyalah, ini apa hal? Ini sedang. Okey. Tidur sini ke? Masuk malam ni 2 malam, Kang. Dah 2 malam dah? Oh, ya ke? Mana van Masjid Loji ni pun dah tak berapa clear dah, nampak. Masjid Loji pula. Dah sasul lemak. Masjid apa? Masjid Fraser Hill. Kabui. Tebal. Oh. Okey. Best tempat dia sejuk. Kali dia sejuk selalu kurang. Selalu kurang. Ini view malam di Fraser Hill. Banyak lampu-lampu. Itu yang nampak menarik tempat ni. Ada skrin besar sekali. Lagi nampak meriah tempat ni.
tempat opah duduk ni kalau bukan musim hujan atau berkabus, macam ni lah keadaan dia. Cantik, kera-kera, kita boleh nampak burung-burung, macam-macam burung. Tapi ni kita kurang nampak burung pun. Tak boleh, kau tak boleh bagi makan. Kalau bagi kau makan sok, kau dah terbiasa. Susah. Kau pandai-pandai lah cari makan ya, nak beranak. Okey. Sorry. Okey. Bye-bye. Okey, minyak dah. Tadi tengah ambil gambar berbaris atas tadi ekor kajang. Peminat camper ni, Chinese ni. Inilah tempat yang opah selalu duduk. Tapi keadaan ni sekarang ni berkabui. Dekat sini dekat dengan tandas tu opah suka duduk sini. Sampai Thailand, betul. Ya, you suka round. Saya seorang aja. Ya, bukan dia ke yang bawah dulu? Tak, bukan. Sama. Oh, Tak, lain. Dia lain. Tak apa. Saya Cina, dia Malaysia. Satu Malaysia. ini dari Johor datang ni. Semata-mata nak sejuk dekat sini. Ni kami dapat kawan baru, Chinese. Dia ni berminat dengan camper juga ni. Budak ni lagi best tidur dalam kereta je dia. Dekat sini apa ada kisah, bukannya ada nyamuk pun. Lepas tu bukannya panas kalau tidur dalam kereta pun. Ni dekat bawah ni dia tak berkabus. Kalau tempat opah camping tu, kabus tebal. Jahil. Ini semua orang-orang pencet. Okey. Siapa naik Fraser Hill, hati-hatilah dengan pokok tumbang. Ini masa kami nak balik ada pokok tumbang. Jadi kami terpaksa berpatah balik naik ke Bukit Fraser atas aksan polis Bukit Fraser memotong pokok ni. Jadi cepatlah, tak sampai 2 jam pun rasanya pokok ni dah siap dipotong. Opah terpaksa turun sebab ada kenduri ni lah. Kalau tidak opah kat atas lagi, tak turun lagi. Okey, Wan, terima kasih. Alhamdulillah kita rasakan kemuliaannya dan rata-rata tetamu kita telah pun ramai yang hadir. Masih jalan. Kalau sempat ni. Lama tu tak lama ni. Cuma balik lupa. Mana mata sini? Ada sampai ni. Ion ni. Terima kasih yang hadir dan kita persilakan yang berbahagia bonda kita Liza binti Ahmad. Ni semua anak opah tapi seorang tak ada, dia demam. Jadi dia tak dapat datang. Anak opah semua lelaki, seorang aja ni perempuan. Dan seluruh ahli
sesi rombongan. Okey, hari ini disambut keluarga pengantin perempuan. Sila ke pelamin di sesi rombongan. Sedang berkumandang kerana masuk waktu zuhur dan kita akan berhenti untuk berkumandang kerana masuk waktu zuhur dan kita akan berhenti. Di pihak keluarga pengantin lelaki baru saja kita mulakan dan sebentar tadi keluarga pengantin perempuan telah pun selesai di acara ini. Pengantin perempuan alhamdulillah selesai. Rizam. Kak. Ha? Kat Kelantan. Dah lama pencen dah. 4 tahun. Apa? Dan juga pasangan bersedia. Dan sehingga dapatkan juga menu sampingan yang disediakan dan tuan-tuan dan puan bebas untuk berada di tempat duduk yang dirasakan. Tadi saya dapat hadir langsung pasangan tuan akan turun semula dan akan naik ke pentas utama iaitu di sesi memotong kek pengantin. Selesai saja sesi memotong kek pengantin. Awal lah. Jauh dia kasih angin tak kasih. Sabar je lah. Hanya suku sakat kita. Kau. Siapa mati dulu esok ada dekat kenangan. Tapi yang tentunya kami lah kakak. Kami lah, kita lah dulu. Kalau ikut jadual. Ya belum tentu memang. Tapi kalau ikut jadual, ikut giliran. Memang. Orang-orang yang lanjut lah dulu.
kita iring sebentar nanti iaitu Muhammad Nazrul Naswan dengan pasangan hatinya Nur Hikmah Arisa. Dan selepas pada perarakan pengantin berlangsung pelamin dan kita hanya menunggu signal sahaja daripada pihak tuan rumah kita keberangkatan Raja Sehari. Okey. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا معيشة Cik Mahmud. Amin. Allahumma ya Rahman wa ya Rahim wa ya Mujibud Da'wan. Bersempena dengan majlis yang bersejarah ini, rezeki yang halal dimudahkan, pendapatan semoga dengannya dapat berbakti kepada agama bangsa dan watan. Ya Arhamar. Oi, jangan. Itu dia. Senyum sikit. Oh, tidak, alhamdulillah. La ilaha illallah. Sehat ya. Okey, itu nombor satu. Dah udah deh. Pasangan Hadi Nasir dan pasangan Encik Muslim Nasir pasangan dan Encik Aidin Nasir dan juga pasangan. Mana? Makanlah, tak apalah, makanlah. Kita selesai sudah acara salam restu di pihak keluarga perempuan dan saya bagi pihak majlis ingin menekankan salam restu bagi pihak keluarga pengantin perempuan. Selepas ini kita harap bersedia juga keluarga pengantin lelaki dan pastinya kita jemput dan kita Okey, sorry, tak apa. kita menawan Cuma boleh cuma masuk ke dalam ini acara. Terima kasih. Tradisi kita akan kita sediakan di belakang sana. Terima kasih. Okey, alhamdulillah. Dah selesai. Kita jemput untuk pasangan anak saya. Biar apa saja anda lepas ni. Ke meja makan beradat dan pastinya acara makan beradat bakal kita langsungkan. Bagaimana?
Jangan susah hati. Gambar ini Okey, tak ada masalah. Dan Lid, minta sikit. perempuan pasangan mempelai kita masih lagi ada di Santapan Diraja. Dan selepas ini pasangan mempelai akan ke pentas utama iaitu di sesi memotong kek pengantin. Atuk orang makan pun sempat dia mengajar lagi. Kesian budak ni. Minum sampingan, kita ada kuih Dah. tarik bubur ikan dan juga kita ada tapan juga di belakang. Okay, senyum kat mulut, tanya kat mulut, senyum. Okay, boleh makan? Alright. Okay, boleh? Okay. Okay, panas ni satu, smile on. Ingat dekat-dekat dengan mari. Ya, hari tu kami pergi Gunung Ring lah, Gambar aku. Latar Kasmir. Kami tidur kat Pantai Seri 7. Tiga jambatan aku lalu, kau tahu? Mana tadi tidur sini lah kot. Ha? Okey. Alhamdulillah, ya Allah. Sehat walafiat lagi. Alah, menyorok-nyorok pula. Hihi. Gambar itu esok atuk masuk kau tahu. Ha, kau tak apa, kau tidak asing lagi dah. Masuk YouTube lagi. Ya. Ha, tu dia. Ya. Ha. Mudah-mudahan. Itu dia. Nah ni ha. Suku sakat dia semua. Dan selepas ini pengantin akan kembali berada di Pelamin bagi kita langsungkan acara yang ditunggu-tunggu ramai, iaitu sesi fotografi. Bila perempuan jarang bersedia selepas ini. Tuan-tuan dan puan, kalau ada tamu yang sekalian, saya kira okey, terima kasih Pak Bantu saya. Saya tak kenal nama-nama, Abang kenal. Seluruh ahli keluarga, keluarga besar kita himbau selepas ini. Okay, buka mata tunjuk gigi. 1, 2, 3.
Satu, dua, tiga. Sekejap, Izma kanan sikit. Okey, senyum. Satu, dua, tiga. Freestyle. 1, 2, 3. Okey, family hug sikit. Peluk-peluk sikit. Satu, dua, tiga. Pandang kamera tunjuk pengantin. Pandang kamera tunjuk pengantin. Pandang kamera tunjuk mak. 1, 2, 3. Okay, family hug. Rapat. Satu, dua, tiga. Alright, kamera satu, dua, tiga. Freestyle. 1, 2, 3. Family hug. Rapat. Satu, dua, tiga. Alright. Okeylah, kita pun dah sampai penghujung. Jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa like, komen, subscribe. Terima kasih.